seekor semut mempunyai berapa kaki? Kaki 4. 2 8. Dia between 4 dengan 8. 2. Between. Between 4 dengan 8 2. 6. Okey, betul. 1-0. Abang. Between 4 dengan 8 2. Negara manakah yang mencipta kertas? Alamak. Negara mana yang mencipta kertas? China. China, betul. Very good. Kirakan bijak ah. Ngasih tu. Bagus lah korang. Korang baik lah korang. Bendera Denmark terdiri daripada warna putih dan apa? Hijau. Salah. Merah. Merah. Apakah objek yang terdiri daripada komponen seperti dial, crown, bezel dan hand? Bracelet. Okey, hampir. Jam. Betul, jam tangan. Mira, come on lah. Sorry Doi. Dalam permainan catur, apakah buah catur yang hanya boleh bergerak dalam bentuk L? Aku tak main catur dulu. Mira. Apa nama dia? L kuda. Betul. Aku main catur. Aku main catur. Okey, ngasih tu. Nama catur dulu. Apakah perkataan yang bermula dengan huruf Z yang sering digunakan dalam konteks warisan darah atau susur galur keluarga? Zack. Ziarah. Betul, kan? Soalan ni pernah tanya orang tu pun jawab ziarah agak, tapi bukan. Susah galuk. Dalam otak aku macam jawapan lah. Jangan nanya. Z-U-R. Zuriat. Betul. Jawapan Zurah tu. Aku fikir kan Zuhal. Apakah warna mata yang paling biasa di Eropah? Coklat. Hitam. Biru, betul. Tu Eropah. Satu tekaan intelek yang cuba menyatakan hubung kait antara dua atau lebih pemboleh ubah merujuk kepada apa? Apa benda yang panjang sangat? Susah sikit sebab dah nak menang. Sekali lagi apa? Ingat betul Sabar jangan lepas kan. Dulu masa korang kat sekolah, dalam kelas sains korang selalu belajar tu. Especially bila korang nak buat eksperimen. Sangat H. Hipotesis. Hypothesis. Wow.